Hmm. Okey, kalau impian, kita dah pernah pergi umrah untuk honeymoon. Masa tu lah ada anak kan. So kali ni harap-harap nak pasang impian lah, nak bawa anak-anak pergi haji pula lah. Satu family lah pergi haji. Hmm, apa kata orang tu, kena kerja keras sikit lah, kena kerja lebih sikit lah kan untuk dapatkan apa ni, lebih banyak apa duit-duit masuk kan, supaya dapatlah kita sama-sama menunaikan fardu haji kan. Sebab apa, bukannya sikit duit kan, nak bawa isteri, anak-anak semua, kalau boleh nak bawa lah adik-beradik semua kan, kalau boleh lah kan. Itulah dia antara yang apa ni, kerja keras kita lah yang kita nak untuk merealisasikan impian tu.